Selamat datang ke air terjun Janda Mandi. Miau, miau. Kenapa kamu? Dah makan ke belum? Kali ni aku nak bawa korang jalan-jalan dekat Cukai Kemaman Terengganu. Aku pilih untuk naik bas daripada stesen Terminal Bersepadu Gombak sampai ke stesen bas Cukai Kemaman. Estimating masa tu perkiraan dalam 4 sampai 5 jam. Jom kita jalan-jalan. Kalau kita check dekat map kan, dia bagi estimating masa tu dalam 3 jam 26 minit. Tapi selalunya lah aku dah banyak kali pergi daripada KL ke Cukai Kemaman tu, estimating masa kalau tak 4-5 jam. Ikutlah kalau jam maybe sampai 6 jam 7 jam pun ada. Untuk transport selalunya aku suka naik bas yang 2 tingkat. Aku akan pilih tingkat yang paling atas sekali, dan kali ni aku pilih Basani. Basani ni best tau. Dia ada port charger, kalau katakan kita nak charge phone pun senang. Sepanjang perjalanan cuaca silih berganti. Tadi panas sekejap, tiba-tiba hujan pula. Ini by the way aku dah sampai dekat area Kemaman dan sekejap lagi kita akan turun. Wow, cantiknya. Aku baru je sampai di Kemaman, Cukai Kemaman. Tadi kita gerak dalam pukul 9.30 dan finally kita sampai dekat Cukai Kemaman. Sekarang dah jam 1.30 petang, guys. Jadi stesen basnya tu ada di situ. Okey, itu tepat sekali di tepi Sungai Kemaman ya. Ini adalah Sungai Kemaman. Sungai Kemaman ini memang besar sangat-sangat sampai ke sana. Sungai Kemaman ini merupakan salah satu sungai yang terbesar dekat area pantai timur dan panjangnya tu lebih kurang dalam 167 km. Dan Cukai Kemaman ini boleh dikatakan sebagai muara daripada Sungai Kemaman ke laut. Sebab itu kalau kita tengok dekat sini ada banyak perkampungan nelayan dengan bot-bot nelayan dekat sini. Ini adalah pantai yang selalunya ada banyak kucing. Kalau kita datang sini, lepak sini, selalunya kucing-kucing akan datang gitu. Tapi hari ini kita nggak ada bawa makanan kucing. Ini contohnya nih, jom. Apa dia? Dekat seberang sana ada satu bukit tu, nama dia adalah Bukit Telaga Simpul. Nanti petang nanti kalau sempat geng ya, sebab sekarang ni cuacanya lagi mendung-mendung gitu. Tapi planning kita untuk petang nanti kita mau naik Bukit Telaga Simpul yang ada dekat seberang sana. Sebenarnya dia bukan seberang sih, tapi kita masuknya bukan lalu ikut laluan ni. Kita pusing daripada sana, pada jembatan terus ke sana. Macam tu. Sekarang saya ada di Pantai Marina. Kalau korang tengok di sebelah sana, ada Pantai Marina. Okey, pantai ni ada di Kemaman Terengganu. Apa yang bestnya kalau korang datang ke pantai tu, saya pada berkelah-kelah lah. Dekat sini ada nama Telaga Simpul. Telaga Simpul tu adalah sebuah aliran mata air yang mengalir daripada Bukit Pejajat. Bukit Pejajat tu ada kat belakang sana. Nanti kita akan naik ke Bukit Pejajat pula. Okey, tapi sebelum tu kita nak tengok dulu. Okey, Telaga Simpul ni macam mana rupa dia. Cantik, gengs. Ada satu signboard besar, Telaga Simpul. Kita masuk, jom kita tengok. Telaga Simpul tu macam ni. Kenapa ada perkataan simpul tu? Katakan kan, kalau dulu-dulu orang yang melawat dekat Kelantan, ke Pahang, ke Terengganu, orang singgah kat sini, dia orang mandi dekat telaga ni, kenalah simpulkan satu daun pandan. Sebab itu nama dia adalah Telaga Simpul. Daun pandan dia ada kat sini. Tapi saya tak pasti ya, ini adalah daun pandan yang sama pada zaman dahulu kala ataupun just daripada turun-temurun daun pandan yang dulu. Okey, macam ni. Nampak tak? Ini orang yang simpulkan tau, bukan saya yang simpulkan. Okey, air tu macam ni. Betul-betul clear, gengs. Dekat area sini pula, korang tengok kat sini. Ada daun pandan yang betul-betul besar gejabak tau. Yang mana satu daun pandan yang dulu disimpulkan sama ada yang ini ataupun yang sana. Tapi kalau untuk digunakan untuk masak-masak, selalunya adalah daun pandan yang ini. Okey, jom. Katakan tadi, air tu mengalir daripada Bukit Pejajat.
So, alang-alang kita dekat sini, kita nak naik ke atas Bukit Pejajat tu. Jarak dia lebih kurang dalam 92 meter daripada bawah ni. Tapi kalau kita tengok dia punya bentuk tangga kan, agak klasik ya, ekstrim sikit. Jom kita naik atas, jom. Saya tak pasti ada berapa anak tangga ni ke atas. Daripada bawah ni sampai ke sini, saya sudah rasa agak penat sikit, geng. Sekarang ni dia nak hujan tau. Saya tak pasti saya boleh record habis ke tak. Tengoklah, kalau katakan hujan ni masih lagi macam ni, kita boleh continue. Kalau tak, maybe saya akan ambil gambar-gambar je. Okay? Jom. Sikit lagi. Sikit lagi. Oh my gosh. Belum lah. Saya ingatkan ni udah last. Astagfirullah. Rupa-rupa masih ada lagi kena naik anak tangga. Saya ingat dah sampai atas, rupa-rupa belum lagi. Kita kena naik lagi tangga yang ini, barulah kita sampai dekat puncak dia. Jom. Kalau kita perhati pada sini, ada satu signboard biru dekat hujung sana. Maybe itu adalah dia punya puncak. Tetap semangat, geng. Sekejap lagi kita akan sampai dekat matlamat kita hari ini. Finally kita sampai dekat Bukit Pejajat. Ada suar Bukit Pejajat. Tapi kita boleh masuk ya. Sebab suar ini macam di lock je. Okey, kita tak boleh masuk. Kita boleh tengok daripada sisi kiri, kanan ataupun tepi. Okey, right. Sekarang kita nak turun bawah. Tadi kita naik daripada sana. Sekarang kita nak turun bawah ikut laluan sini pula. Okey? Jom. Sebelum hujan turun, kita turun cepat-cepat. Gelap. Wow, dekat sini korang ada banyak pokok-pokok. Cantik tau pokok ni. Dan berduri. Betul. Daripada Bukit Pejajat ni, kita boleh nampak Kemaman Supply Base. Masih ada api-api yang tengah menyala di petang hari ni, gengs. Kalau korang jumpa ni, signboard laluan pelancong, kita kena turun bawah sebab kita nak tengok pantai dekat bawah. Jom. Dia punya akar kayu, gengs. Menyeramkan. Go. Ya guys, finally kita sampai dekat pantai yang secret ini. Setelah kita tadi naik Bukit Pejajat, kita turun ikut satu laluan yang ekstrim tadi. Karena gengs, batuan dia agak unik sikit. Dia punya batu tu warna hitam macam tu. Nice guys, nice. Tapi saya tak pasti ya, sama ada boleh mandi ke tak. Ikut kepada ombak yang ada sekarang, macam tak sesuai untuk kita mandi. Sebab ombak dia betul-betul sangat-sangat kuat. Kita berdiri di sini. Terima kasih. Terima kasih ya Allah sudah bagi satu keindahan yang sangat luar biasa yang kita semua boleh menikmati. Walaupun perjalanan tadi tu agak ekstrim sikit. Geng. Tengok tekstur batu dia. Batu dia memang agak unik. Ini macam bukan batu kapur. Dia macam batu yang arkeologi, sila komen. Para arkeologi bagi tahu kita ini adalah batu apa, kenapa batu ini ada seindah ini, apakah batu ini adalah batu yang turun daripada langit dan jatuh ke bumi. Matahari keluar and then bersinar menghala ke bukit ni, korang nampak sendiri. Sangat cantik, gengs. Macam kita dah penat dah explore pantai ni. Sebenarnya pantai ni tak begitu besar. Daripada hujung sana sampai ke hujung situ dah habis dah pantai ni. Tapi pasir dia kira-kira luas juga. Baldi merah ni, ini memang orang dah buat tanda ya untuk kita masuk balik. Sebab kalau tak ada tanda ni kita confuse. Sebab jalan dia memang hampir-hampir tak clear, tak obvious macam tu. Okey. Ni baldi merah ni, ini adalah petanda untuk kita masuk ke sana. Ada lagi satu buayan ni, gengs. Buayan ayunan. Orang Indonesia kata ayunan. Ni. Nice lah. Sebenarnya tempat ni nice tau. Memang nice. Okay. Tadi kita dah explore bahagian sana. Sekarang kita nak explore pula bebatuan bahagian sini. Tuh. Jom.
Guys, kita nampak satu ekor ketam yang besar. Jom kita try untuk tangkap dia, gengs. Ketam batu, gengs. Besar, gengs. Itu. Kriuk. Bangunlah. Dah mati. Tak. Dia hidup. Dia tadi gerak. Tu. Comel lah. Ya, keluarlah. Kita tak bawa pun. Kita just nak tengok je rupa dia macam mana. Keluar. Cepat. Dah gerak kan. Pada belah sini, nampak dekat sana sebenarnya ada satu lubang ataupun macam satu gua macam tu. Jadi kita zoom sikit. Kita zoom lagi. Nampak tak? Ini sebenarnya ada orang pernah buat video juga daripada lubang tu, daripada gua tu. Boleh terus tengok air laut. Macam gitu. Tapi agak-agak kita boleh tak pergi sana ya? Okey. Korang tengok dulu terus video ini. Kalau kita boleh, maknanya kita akan pergi sana. Okey? Kita memang tak boleh nak masuk ke dalam gua tu. Sebab sekarang air tengah naik tau. Air tengah pasang. So kita risau nanti kan kita dah masuk ke dalam, tak boleh nak keluar pula kan? Okay, so maybe next time kita try lah untuk pergi ke dalam. Kita orang turun daripada pencawat elektrik tu. Lepas tu pergi dekat sini. Dan ada tangki air Bukit Pejayat ni. Hari ni kita planning sebenarnya mau tengok sunrise. Tapi sekarang kan lagi hujung tahun dan cuaca pun selalunya macam mendung dengan musim monsun. Jadi kita nggak bisa tengok sunrise hari ini. Tapi kita boleh tengok pemandangan yang sangat luar biasa dekat sini. Ombaknya sangat-sangat tinggi, gengs. Jadi kita stay dekat situ dah lebih daripada setengah jam. Tengok ombak saja. Memang betul-betul fresh. Next kita nak pergi dekat air terjun Janda Mandi dekat Kijal Kemaman. Tapi sebelum kita pergi sana, kita nak makan dulu, sarapan dulu dekat Pak Abu Nasi Berlauk. Kau. Kenangan. Kita kena buat kenangan. Boleh. Bila-bila awak boleh baris. Apa? Tengah busy. Okay, hari ni, pagi ni kita nak pergi ke air terjun Janda Mandi. Tapi sebelum tu kita naik bukit dulu. Jom. Patah balik ke kita nanti? Okay geng, sekarang kita dah sampai di tepi pantai dekat air terjun Janda Mandi. Tapi sekarang ni memandangkan bulan 12 dan tengah musim monsun. Jadi ombak dia sangat-sangat tinggi. Jadi kita boleh tengok-tengok je. Dilarang untuk mandi lah. Sangat-sangat berbahaya. Jom. Sekejap lagi dah sampai dah. Tu. Air terjun Janda Mandi tu sebenarnya dah nampak daripada sini. Tapi nampak tak? Ombak dia sangat tinggi. So, jadi kita zoom sikit. Kita tengok air terjun dia sebenarnya datang pada atas tu. Tu. Sampai ke bawah. Okey. Dan sekarang kita harus turun ke bawah. Kita harus pegangan betul-betul sebab trail ni memang sangat-sangat pacak, gengs. Kita kena hati-hati. Jom. First time jumpa buah macam ni. Buah bentuk square. Macam ketupat pun ada. Tu. Ini pokok dia yang kat atas ni. Kita baling ya. Ombak dia sangat-sangat tinggi tapi kita kena pergi ke sana sebab air terjun tu ada dekat sana. Jom. Okey, kita kena lalu daripada celah batu ni untuk pergi dekat air terjun tu. Jom kita ke sana, jom. Kita kena ke sana. Sebab air terjun tu ada kat belah sana. Jom. Harap-harap ombak tak tinggi, geng. Itu adalah air terjun Janda Mandi sampai ke bawah situ. Nanti kita pergi dekat bawah sana.
afraid of fate if I don't take that step today. You'll then Selamat datang ke air terjun Janda Mandi. she moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves. 1, 2, 3. Sebelum kita balik ke Kuala Lumpur, aku nak ajak korang makan dekat salah satu restoran yang legend dekat Cukai Kemaman. Ini adalah restoran nasi ayam Kentawah, restoran Chinese tapi halal yang ramai orang suka. Ini dah generasi yang kedua kalau tak silap. Dan yang ini korang salah satu menu favorit dekat sini adalah nasi ayam dia. Jom kita try order makan nasi ayam hari ini. Nasi ayam dia pun murah tau. Satu portion nasi ayam tu dapat nasi, dapat ayam, dapat dengan dia punya sup. Harga hanya RM7.50 je. Dan kali ini aku order dengan tea Chinese ataupun Chinese tea, harga 50 sen je. Ini adalah salah satu restoran yang menjual nasi ayam. Nasi dia memang betul-betul sedap. Korang tak perlu makan pakai ayam pun, nasi saja korang boleh makan dengan rasa yang sangat-sangat sedap. Dan yang ini adalah sebenarnya restoran Chinese, tapi korang jangan risau, ini adalah restoran Chinese yang halal sebab semua pekerja dia adalah Muslim. Soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid or on some quiet